Malu sebahagian daripada iman. Adakah bermaksud kita kena jadi seorang yang mundur? Ramai yang salah faham dengan konsep malu ni. Malu dalam Islam yang sebenar bukanlah bermaksud kita kena takut-takut, malu ke hadapan. Tapi malu dalam Islam yang sebenar adalah kita rasa segan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya, kita malu untuk melakukan perkara-perkara yang haram ataupun kita segan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan malu yang buruk adalah malu untuk melakukan perkara-perkara yang baik, seperti kita malu untuk melakukan ibadah, kita malu untuk menuntut ilmu. Itu semua tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan contoh teladan yang baik dalam menunjukkan sifat malu, seperti baginda sentiasa menjaga akhlak dan juga menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Malu bukan bererti kita lemah, tetapi tanda hati kita dekat dan juga bersih dengan Allah. Sekarang dah faham kan? Jangan lupa kongsikan video ni dengan yang lain.